Okey. Jadi kalau waktu 2019 ni nak pergi haji hanya sekitar 9,900. Kalau kira-kira harga emas waktu tu 190 macam tu, hanya sekitar 50 gram. Okey. Dan kita tengok untuk kumpulan T20 33,300. Okey. Kebanyakan di sini mereka ni simpan emas. Sebab apa? Sebab kalau simpan duit, sebab tabung haji sekarang ni sangat mudah. Dah terlalu efisien. Nak keluar ni bila-bila boleh keluar. Kalau dulu nak keluar kena pergi bawa buku tabung haji baru boleh nak keluarkan duit. Jadi disebabkan itu sekarang ni ramai yang menabung emas. Mereka menabung emas untuk matlamat simpanan haji. Okey. Dan kita dapat tengok sebenarnya seperti mentor Tuan Zul selalu pesan, kalau kita nak pergi haji, kita cukup kumpul 100 gram dah cukup sebenarnya. 100 gram sekarang kita tengok dalam 48,800 macam tu. Dan kalau tengok kos untuk pergi haji sekarang 33,000. Jadi balance tu mungkin untuk kita perbelanjaan di sana, mungkin kita ada nak bayar dam dan selain-lainnya. Kita juga jangan lupakan, bila kita kena pergi haji, bukan maksud kita untuk kita sahaja. Kita maksudnya kena cukupkan untuk keluarga yang kita tinggalkan di Malaysia.